Hari ni kita nak review berkenaan Magic Hand Truck. Setiap kali kita nak pakai troli macam ni, mesti ada satu masalah. Paling leceh kalau nak masuk dalam kereta kan? Mana boleh? Saya nak pusingkan. Nampak tak leceh dia? Tengok tayar ni tak boleh nak lipat. Macam mana nak handle ni? Tu baru dekat bonnet tau. Cuba bayangkan kalau dah tak ada ruang. Takkan nak letakkan tempat penumpang. Leceh lah. Apa susah-susah? Korang cuba je pakai troli ni. Inilah dia Magic Hand Truck daripada ProReach. Apa yang bestnya dengan troli ni? Troli ni dia compact. Senang nak buka, senang nak tutup, nak angkat pun senang. Tayar dia automatik terbuka sekali. Nampak rendah kan? Jangan risau, benda ni boleh ditinggikan. Korang tekan je benda ni. Nak tutup dia pun senang. Korang tinggal tekan je kat belakang. Berat dia pula cuma 6.3 kg je tau. Nampak tak? Tak makan ruang. Bukan tu je. Troli ni pun boleh diletakkan di tempat penumpang. Troli ni boleh tampung sampai 137 kg tau. Bagi abang dengan kakak yang keluar sana yang selalu angkat banyak barang, berniaga ke atau pindah rumah, korang boleh cuba troli ni. Kalau korang berminat dengan troli ni, korang komen je kat bawah.